Cuba bayangkan ni, Oktober 2025, Malaysia dengan Amerika Syarikat dengan bangganya menandatangani satu perjanjian perdagangan yang bersejarah. Tapi, tiba-tiba, Mac 2026, perjanjian tu batal. Macam tu je, dalam masa 5 bulan. Jadi, apa sebenarnya yang dah berlaku? Jom kita siasat sama-sama misteri perjanjian yang terkubur ni. Sebaik saja berita ni keluar, suasana politik negara terus jadi tegang. Pihak pembangkang semestinya terus minta jawapan. Petikan dari Perikatan Nasional ni memang merumuskan perasaan terkejut dan tak menentu yang semua orang rasa masa tu. Apa sebenarnya komitmen yang Malaysia dah buat dan apa nasib kita sekarang? Garis masa ni, memang ringkas tapi padat. 5 bulan je, dari satu kejayaan diplomatik yang besar terus jadi sejarah. Satu perjanjian antarabangsa yang besar boleh runtuh sepantas ni, ini bukan benda biasa. Dan ia memang betul-betul menggegarkan pasaran global. Okey, jadi untuk kita faham kenapa ia boleh runtuh, kita kena undur sikit. Kena faham dulu apa benda perjanjian ni sebenarnya. Jadi, apa itu Perjanjian Perdagangan Timbal Balik atau ART dan kenapa ia begitu penting sampai perlu diwujudkan? Kalau kita tengok definisi rasmi daripada Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri atau MITI, ART ini direka untuk wujudkan satu hubungan dagang yang lebih stabil dan boleh dijangka dengan AS. Kuncinya kat sini ialah adil dan saling menguntungkan. Ia bukan semata-mata pasal nak jual lebih banyak barang, tapi nak cari keseimbangan. Kenapa pula kita perlukan perjanjian ni? Sebenarnya, ia berpunca daripada keadaan ekonomi dunia yang tengah tegang. Amerika Syarikat masa tu dah mula ugut nak kenakan tarif tinggi pada negara-negara yang jual lebih banyak pada mereka berbanding beli dari mereka. Dan Malaysia, kita memang ada lebihan dagangan dengan AS, jadi kita pun berisiko. ARET ni kira macam satu langkah strategik untuk jadi perisai ekonomi kita. Dan penting untuk kita faham, ART ni bukanlah Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang biasa kita dengar tu. FTA ni ibarat tupul besar. Ia meliputi semua benda dan peraturannya tegar. ART pula direka untuk jadi lebih fleksibel, macam pisau bedah. Ia lebih bersasar, fokus pada beberapa bidang penting je dan membolehkan pelarasan dibuat tanpa perlu rombak semua benda. Jadi, apa yang dipertaruhkan untuk Malaysia? Jawapannya banyak. Boleh kata hampir segalanya. Perjanjian ni adalah tentang melindungi nadi ekonomi kita. Sektor E&E, kelapa sawit, getah dan barangan perkilangan. Ini bukan setakat nombor atas kertas. Ini pasal kerja-kerja rakyat Malaysia, pasal keyakinan pelabur asing dan pasal nak pastikan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 kita berjaya. Tapi, kat sinilah ceritanya jadi makin menarik dan makin rumit. Rupa-rupanya, perjanjian ART ni bukan setakat pasal tarif dan jual beli barang. Tersembunyi dalam syarat-syaratnya, ada komitmen-komitmen lain yang jauh lebih besar. Puncanya ada dekat satu fasal ni, Artikel 2.6. Ia tuntut Malaysia untuk sediakan standard perlindungan yang kukuh untuk harta intelek. Bunyi macam biasa je kan, macam tak ada apa-apa. Tapi, fasal inilah yang sebenarnya boleh bawa kesan yang sangat-sangat besar, terutamanya bila ia melibatkan isu nyawa dan kesihatan. Gambar ni tunjukkan realiti dia. Perjanjian perdagangan macam ni selalunya memaksa negara untuk terima peraturan harta intelek atau IP yang jauh lebih ketat daripada apa yang dipersetujui di peringkat global. Jadi, ini bukan lagi soal bisnes, tapi dah masuk soal dasar dan kedaulatan negara. Dan di sinilah isunya jadi sangat-sangat kritikal. Macam yang disebut dalam petikan dari Forum Polisi PLOS ni, peraturan IP yang ketat ni akan jadi isu yang sangat panas bila berlaku krisis kesihatan. Sebab bila nyawa jadi taruhan, tiba-tiba soalan pasal siapa yang pegang paten untuk ubat-ubatan penyelamat nyawa jadi sangat kontroversi. Ini yang bawa kita kepada satu soalan yang terus terang agak membimbangkan. Adakah fasal IP dalam RENT ni berpotensi menyukarkan Malaysia nak hasilkan atau import ubat-ubatan versi generik yang jauh lebih murah? Contohnya macam ubat antiretroviral untuk pesakit HIV/AIDS. Nampak tak dilema dia? Antara nak lindungi keuntungan komersial syarikat atau nak pastikan rakyat dapat akses kepada ubat yang mampu milik? Bukan IP je. Ada lagi satu komitmen besar dalam Artikel 5. Fasal ni secara asasnya akan mengikat dasar luar Malaysia dengan Amerika Syarikat, terutamanya dalam hal kawalan ekspor dan sekatan ekonomi. Nampak tak? Ini bukan lagi pasal dagang barang. Ini dah mula sentuh soal kedaulatan dan keselamatan negara. Jadi, dengan semua kerumitan dan pertaruhan yang tinggi ni, macam mana perjanjian ni boleh runtuh dengan begitu cepat? Puncanya bukan di Kuala Lumpur, tapi beribu-ribu batu jauhnya di Washington DC.
Nah, inilah dia puncanya. Satu keputusan oleh Mahkamah Agung Amerika Syarikat telah membatalkan kuasa Presiden untuk kenakan tarif. Ingat tak? Itulah sebab utama kenapa RT ini diwujudkan dari awal. Jadi, bila puncanya dah tak ada, ibaratnya macam kita bina rumah atas tapak yang tak sah, runtuhlah keseluruhan perjanjian tu. Kesan dia kat Malaysia terus terasa. Kerajaan terus kena tekan untuk jelaskan apa yang dah jadi. Petikan dari laporan The Star ni tunjukkan macam mana semua orang menuntut ketelusan sebab ramai bimbang apa kesannya pada ekonomi dan hubungan diplomatik kita lepas ni. Jadi, bila debu dah reda sikit, banyak soalan yang timbul. Apakah kesannya pada Malaysia? Dan lebih penting, apa yang kita boleh belajar dari peristiwa ni tentang dunia perdagangan global hari ni? Kalau ada satu pengajaran besar dari semua ni, inilah dia. Kejatuhan RT ini adalah satu peringatan tentang betapa rapuhnya perjanjian antarabangsa. Kita boleh berunding berbulan-bulan dengan niat yang baik, tapi satu keputusan mahkamah atau perubahan politik dalam satu negara je boleh hancurkan semuanya dalam sekelip mata. Dan yang lebih merisaukan, ini bukanlah satu kes yang terpisah. Corak ketidaktentuan yang sama kita boleh nampak dalam program-program lain yang dibiayai AS dan kesannya sangat-sangat terasa di dunia nyata. Cuba kita tengok program PEPFAR, Pelan Bantuan AIDS Amerika Syarikat. Disebabkan ketidaktentuan dasar yang lebih kurang sama, sokongan rawatan HIV untuk 2.3 juta orang telah terjejas. Sama macam ART, ia tunjukkan macam mana keputusan domestik satu negara boleh bagi kesan langsung pada nyawa manusia di seluruh dunia. Ini bukan lagi sekadar angka dalam perjanjian, ini soal kemanusiaan. Jadi, ini yang membawa kita kepada soalan terakhir yang paling penting. Kalau undang-undang domestik sesebuah negara tu boleh padamkan satu perjanjian global yang dah dirunding dengan begitu teliti, macam mana kita nak letakkan kepercayaan pada kerjasama antarabangsa lepas ni? Ini satu soalan besar yang kita semua kena hadapi dalam dunia yang saling berhubung ni.